Selamat datang ke saluran ini. Hari ini, kita akan menenggelamkan diri ke dalam salah satu karya paling mendalam dan puitis dalam sejarah pemikiran manusia, iaitu Zhuangzi. Ini bukan sekadar buku, ia adalah cermin bagi jiwa yang mencari kebebasan mutlak dari belenggu konvensi sosial, harapan, ketakutan, dan ego. Dalam narasi ini, kita akan meneroka intipati kebijaksanaan Zhuangzi, seorang ahli falsafah Taoisme semasa zaman negeri-negeri berperang di Cina Purba. Biarkan fikiran anda longgar. Letakkan beban pengetahuan yang keras kepala di tepi jalan. Kita akan berjalan bersama Zhuangzi melalui hutan pemikiran yang rimbun, di mana setiap pokok mungkin memegang rahsia tentang cara hidup yang lebih ringan, lebih bebas, dan lebih selaras dengan alam semula jadi. Pertama sekali, kita perlu memahami siapa Zhuangzi itu. Beliau hidup kira-kira 4 abad sebelum Kris, sebuah era yang penuh dengan kekacauan politik, peperangan berterusan, dan ketidakpastian eksistensial. Dalam dunia seperti itu, ramai pemikir cuba mencari formula untuk kestabilan negara atau etika sosial yang ketat. Confucius, contohnya, menekankan peraturan, tata cara, dan peranan sosial. Tetapi Zhuangzi melihat ke arah lain. Beliau bertanya, mengapa kita perlu begitu kaku? Mengapa kita tidak mengikuti aliran semula jadi kehidupan? Zhuangzi bukanlah penganjur pasif, beliau adalah pemberontak spiritual. Beliau memberontak terhadap definisi masyarakat tentang kejayaan, tentang makna hidup, dan bahkan tentang batas antara diri sendiri dan dunia luar. Inti utama daripada falsafah Zhuangzi ialah konsep Wu Wei, atau tindakan tanpa usaha, namun dalam konteks Zhuangzi, ini bukan bermaksud kemalasan. Ia bermaksud bertindak secara semula jadi, tanpa paksaan, tanpa ego, dan tanpa cuba menguasai keadaan. Bayangkan seorang penari yang bergerak begitu lancar sehingga gerakannya kelihatan tidak dipaksa, atau seorang pemain muzik yang jari-jarinya menari di atas piano tanpa dia sedang berfikir tentang nada seterusnya. Skim Wu Wei. Ia adalah keadaan di mana pelaku dan perbuatan menjadi satu. Dalam skrip hari ini, kita akan membongkar bagaimana konsep ini boleh mengubah cara anda melihat kerja, hubungan, dan bahkan kegagalan. Mari kita mulakan dengan kisah terkenal yang disebut sebagai mimpi kupu-kupu. Ini mungkin petikan paling ikonik dalam keseluruhan buku Zhuangzi, dan ia menyentuh soalan metafizik yang paling asas, apa itu realiti? Dan siapakah kita sebenarnya? Zhuangzi menulis suatu hari dia bermimpi dia adalah seekor kupu-kupu, terbang dengan gembira, riang gembira, tidak menyedari bahawa dia adalah Zhuangzi. Tiba-tiba, dia terjaga, dan dia terkejut mendapati dirinya sekali lagi sebagai Zhuangzi. Sekarang, dia bertanya soalan yang mengguncang, adakah dia Zhuangzi yang bermimpi dia adalah kupu-kupu, atau adakah dia kupu-kupu yang bermimpi dia adalah Zhuangzi? Jangan lihat ini hanya sebagai teka-teki logik. Lihatlah ia sebagai undangan untuk melepaskan pegangan ketat anda pada identiti anda. Kita spend majority of our lives membangun saya. Saya adalah doktor, saya adalah bapa, saya adalah gagal, saya adalah berjaya. Kita membina tembok yang tinggi di sekeliling ego ini, dan kita mempertahankan tembok itu dengan sengit. Tetapi Zhuangzi mahu kita sedar bahawa sempadan antara saya dan bukan saya adalah nipis. Mungkin sangat nipis hingga ia tidak wujud. Jika anda boleh menjadi kupu-kupu dalam mimpi, mengapa anda tidak boleh menjadi apa sahaja dalam kehidupan? Mengapa anda terikat pada label-label sosial yang diberikan orang lain kepada anda? Kisah kupu-kupu ini mengajar kita tentang fleksibiliti minda. Dunia berubah. Peranan kita berubah. Jika kita melekat kuat pada satu versi diri kita, kita akan menderita apabila realiti berubah. Tetapi jika kita boleh mengalir seperti air, seperti kupu-kupu, kita akan menemui kebebasan. Kebebasan bukan bermakna melakukan apa yang kita mahu. Ia bermakna tidak diikat oleh siapa kita fikir kita patut jadi. Ini adalah langkah pertama menuju apa yang Zhuangzi panggil pengembaraan bebas atau Sit Yao Yu. Sekarang mari kita teruka konsep pengembaraan bebas. Zhuangzi menggambarkan seekor burung yang sangat besar, bernama Kun, yang hidup di lautan utara. Suatu hari, Kun bertukar menjadi burung yang juga sangat besar, bernama Peng. Sayapnya seperti awan yang menggantung di langit. Ketika Peng terbang, ia perlu menunggu angin kuat yang muncul dari musim panas. Hanya dengan angin yang kuat itu, dia boleh naik ke ketinggian 90,000 li, terbang melintasi langit, dan menuju ke laut selatan. Perhatikan perbezaan antara Peng dan burung-burung kecil di sekitarnya. Burung cenderawasih dan merpati ketawa kepada Peng. Mereka berkata, dia gila. Kami terbang setinggi beberapa meter sahaja, dan kami sudah gembira. Mengapa kamu perlu terbang sejauh itu? Mengapa kamu perlu kesukaran sedemikian? Bagi burung-burung kecil, dunia mereka terbatas pada dahan pokok terdekat.
Mereka tidak boleh faham mengapa Peng bersusah payah untuk terbang begitu tinggi. Mereka menilai pengalaman Peng berdasarkan ukuran dan kemampuan mereka sendiri. Ini adalah metafora yang kuat untuk bagaimana kita menghakimi orang lain dan bagaimana orang lain menghakimi kita. Kita sering merasa cemburu atau bingung terhadap mereka yang mempunyai disi yang lebih besar dari kita. Atau sebaliknya, kita merasa rendah diri kerana impian kita tidak sebesar orang lain. Zhuangzi mengatakan bahawa kedua-dua pandangan itu salah. Burung kecil tidak salah kerana terbang rendah, dan Peng tidak salah kerana terbang tinggi. Yang penting ialah setiap makhluk memenuhi potensi semula jadi mereka. Masalahnya timbul apabila kita membandingkan, menghakimi, dan memaksa diri kita untuk menjadi seperti orang lain. Kebebasan sejati datang apabila kita berhenti membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Apabila kita berhenti menunggu pengiktirafan dari burung-burung kecil di sekitar kita. Zhuangzi mengajak kita untuk terbang setinggi yang kita mampu, dengan angin yang ada, dan tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Angin itu mungkin adalah bakat anda, peluang, atau keadaan hidup. Gunakan ia dengan betul, dan anda akan mencapai ketinggian yang tidak disangka-sangka. Namun, mencapai kebebasan ini bukan mudah. Salah satu musuh terbesar kita ialah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Mari kita bercakap tentang pengukir kayu dan kapak. Ini adalah kisah lain yang indah tentang kepakaran dan semula jadi. Seorang pengukir kayu bernama Ding pergi ke hutan untuk mencari kayu untuk membuat kapak. Dia melihat sebatang pohon yang sangat besar, cantik, dan sempurna. Tetapi dia tidak memotongnya. Sebaliknya, dia terus berjalan. Orang yang melihatnya bertanya, "Mengapa anda tidak memotong pohon yang indah ini?" "Ia adalah kayu yang sempurna untuk kerja anda." Pengukir Ding menjawab, "Pohon ini tidak berguna untuk membuat alat. Ia terlalu lentur, terlalu aromatik, dan akan busuk jika digunakan sebagai kayu bakar. Oleh kerana ia tidak berguna bagi dunia, ia telah mampu bertahan lama dan tumbuh sebesar ini." Kisah ini nampaknya paradoks. Biasanya, kita fikir kita mesti berguna. Kita mesti produktif. Kita mesti memberi sumbangan yang boleh dilihat. Tetapi Zhuangzi menawarkan perspektif yang berbeza. Kadang-kadang, ketidakgunaan adalah bentuk perlindungan tertinggi. Dengan tidak menjadi objek hasrat dunia, anda bebas dari eksploitasi dunia. Anda boleh tumbuh mengikut kadar anda sendiri. Anda boleh menikmati hidup anda tanpa tekanan untuk menjadi alat bagi kepentingan orang lain. Ini bukan cadangan untuk menjadi malas atau tidak bertanggungjawab. Ia adalah peringatan untuk tidak mengahadkan nilai diri anda hanya kepada apa yang anda boleh hasilkan untuk orang lain. Nilai anda wujud kerana anda wujud, bukan kerana apa yang anda buat. Apabila anda melepaskan keperluan untuk menjadi berguna dalam mata dunia, anda mungkin menemui jenis produktiviti yang lebih autentik dan memuaskan. Anda menjadi seperti pohon itu, teguh, bebas, dan berkembang secara semula jadi. Satu lagi tema besar dalam Zhuangzi ialah penerimaan perubahan dan kematian. Kita semua takut mati. Kita semua takut kehilangan. Tetapi Zhuangzi melihat kematian sebagai sebahagian daripada kitaran semula jadi, sama seperti musim bunga bertukar menjadi musim panas, dan musim panas menjadi musim luruh. Ada kisah tentang isteri Zhuangzi yang meninggal dunia. Apabila temannya mengunjungi dia, dia melihat Zhuangzi duduk di lantai, mengetuk periuk, dan bernyanyi. Teman itu marah dan berkata, "Isteri anda hidup bersama anda, membesarkan anak-anak, dan melayani anda. Sekarang dia meninggal, anda tidak menangis, malah anda menyanyi. Itu tidak manusiawi." Zhuangzi menjawab dengan tenang, "Sebenarnya, apabila dia baru saja meninggal, bagaimana saya tidak sedih? Tetapi kemudian saya memikirkan asal-usulnya. Pada mulanya, dia tidak mempunyai tubuh, tidak mempunyai udara, dan tidak mempunyai ruh. Dari ketiadaan, melalui perubahan, dia mendapat ruh, lalu tubuh, lalu kehidupan. Sekarang, dia kembali ke dalam kitaran itu. Proses ini adalah seperti pergerakan 4 musim. Jika seseorang menangis dengan bising di atas kuburnya, itu bermakna mereka tidak memahami takdir. Oleh itu, saya berhenti menangis. Pendapat ini mungkin terdengar dingin atau tidak emosional, tetapi ia penuh dengan kedamaian yang mendalam. Ia mengajak kita untuk melihat kehidupan sebagai hadiah sementara dan kematian sebagai kepulangan yang semula jadi. Apabila kita menerima bahawa segala sesuatu yang datang pasti akan pergi, kita belajar untuk menghargai saat ini. Kita tidak lagi memegang begitu erat pada orang atau perkara yang kita cintai, kerana kita tahu bahawa semua itu adalah sebahagian daripada aliran besar alam semesta. Penerimaan ini membawa kedalaman kebahagiaan yang tidak boleh dicapai melalui penolakan terhadap realiti.
Mari kita beralih kepada konsep kebijaksanaan retoris atau bagaimana Zhuangzi menggunakan cerita dan perumpamaan untuk menyampaikan mesejnya. Zhuangzi jarang berhujah secara langsung seperti ahli falsafah barat. Sebaliknya, dia menggunakan humor, ironi, dan cerita absurd. Ini adalah teknik pedagogi yang hebat kerana ia menembusi pertahanan logik pembaca dan menyentuh imajinasi. Contoh terbaik ialah perdebatan ikan. Zhuangzi berjalan bersama kawanannya di atas jambatan Sungai Hao. Dia melihat ikan berenang dengan riang dan berkata, "Skim cara ikan bersukaria." Kawanannya, Huizi, yang merupakan ahli logik, menjawab, "Anda bukanlah ikan. Bagaimana anda tahu apa yang ikan rasakan?" Zhuangzi membalas, "Anda bukanlah saya. Bagaimana anda tahu saya tidak tahu apa yang ikan rasakan?" Huizi berkata, "Saya bukanlah anda. Jadi saya jelas tidak tahu apa yang anda rasa. Tetapi anda jelas bukan ikan. Jadi anda jelas tidak tahu apa yang ikan rasa. Itu membuktikan titik anda." Zhuangzi tersenyum dan berkata, "Mari kita kembali ke permulaan. Anda bertanya bagaimana anda tahu bermakna anda sudah mengakui saya tahu. Hanya anda bertanya di mana saya mendapatkannya. Saya mendapatkannya di sini, di atas jambatan." Kontroversial? Sudah tentu. Menyesakan? Mungkin. Tetapi ia menunjukkan titik penting Zhuangzi tentang intuisi dan pengalaman langsung. Logik boleh menjadi sangkar. Kita boleh terperangkap dalam hujah tanpa akhir tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi pengalaman langsung melihat ikan berenang dan merasakan kegembiraan adalah lebih asli daripada definisi. Dalam kehidupan kita, kita sering terlalu sibuk berdebat tentang siapa yang salah atau siapa yang benar, sehingga kita lupa untuk sekadar mengalami kehidupan itu sendiri. Zhuangzi mengajak kita untuk keluar dari perdebatan dan masuk ke dalam pengalaman. Tema seterusnya ialah kehilangan diri dalam tugas. Ini berkaitan dengan kisah pengukir lain, atau tukang kayu, yang begitu fokus pada kerjanya sehingga dia lupa akan dirinya sendiri. Apabila anda melakukan sesuatu dengan penuh kasih sayang dan perhatian, batas antara pelaku dan tindakan hilang. Ini adalah keadaan yang dipanggil flow dalam psikologi moden. Zhuangzi meraminkan idea ini ribuan tahun sebelum psikologi wujud. Beliau percaya bahawa kebijaksanaan tidak boleh diajar melalui buku teks. Ia harus diamalkan melalui amalan. Sama seperti anda tidak boleh belajar berenang hanya dengan membaca buku tentang renang, anda mesti masuk ke dalam air. Dalam konteks moden, ini bermakna cari pekerjaan atau hobi yang membuatkan anda lupa masa. Cari aktiviti yang anda lakukan bukan kerana imbuhan atau pujian, tetapi kerana proses itu sendiri adalah pampasan. Apabila anda mencapai tahap kepakaran di mana tindakan anda menjadi automatik dan indah, anda menyentuh aspek ilahi dalam diri anda. Anda menjadi saluran bagi kreativiti alam semesta. Ini adalah cara untuk mencapai ketenangan dalam dunia yang bising. Sekarang, mari kita pertimbangkan risiko kebijaksanaan Zhuangzi. Tidak semua orang faham dia. Banyak tokoh berkuasa menganggapnya sebagai ancaman atau orang gila. Zhuangzi pernah ditawarkan jawatan sebagai Perdana Menteri oleh Raja Wei. Zhuangzi menolak dengan perumpamaan tentang seekor burung suci yang mencari tempat bertengger. Burung itu tidak akan mendarat di dahan biasa. Ia memerlukan dahan yang tinggi dan jauh. Raja itu adalah seperti ayam yang berebut dengan butiran nasi. Zhuangzi memilih kebebasan sebagai burung, bukan kuasa sebagai ayam. Pilihan ini sangat relevan hari ini. Kita hidup dalam masyarakat yang menghargai kuasa, wang, dan status. Tetapi Zhuangzi bertanya, adakah harga untuk itu berharga? Adakah anda rela menukar kedamaian fikiran anda untuk seketul emas? Adakah anda rela menjadi ayam yang berebut nasi, atau burung yang terbang bebas di langit luas? Tiada jawapan yang betul untuk semua orang, tetapi soalan itu sendiri penting. Ia memaksa kita untuk menilai semula prioritas kita. Salah satu aspek yang paling menarik tentang Zhuangzi ialah penekanannya pada relativiti. Zhuangzi menyatakan bahawa apa yang kita anggap benar adalah benar hanya dari perspektif kita. Seekor monyet tidak menyukai pisang seperti manusia. Seekor ikan tidak menyukai daratan seperti burung. Setiap makhluk mempunyai dunia subjektifnya sendiri. Oleh itu, tiada kebenaran mutlak yang boleh dipaksakan kepada semua orang. Ini adalah ajaran toleransi yang mendalam. Apabila anda sedar bahawa pandangan anda hanyalah satu daripada banyak, anda menjadi lebih rendah hati. Anda berhenti memaksa pendapat anda kepada orang lain. Anda memahami bahawa konflik sering timbul bukan kerana perbezaan hakiki, tetapi kerana perbezaan perspektif. Kita juga perlu membincangkan konsep Tao atau jalan. Walaupun Laozi adalah pengasas utama Taoisme, Zhuangzi mengembangkan ide ini dengan lebih kreatif.
Tahu adalah sumber segala sesuatu. Ia tidak boleh didefinisikan, kerana begitu ia didefinisikan, ia bukan lagi tahu. Tahu adalah diam, tetapi ia menghasilkan bunyi. Tahu adalah kosong, tetapi ia penuh. Tahu adalah tanpa nama, tetapi ia memberi nama kepada semua perkara. Mencari tahu bukan tentang pergi ke tempat yang jauh. Ia adalah tentang menyedari bahawa anda sudah berada di dalamnya. Anda adalah manifestasi tahu. Alam semesta adalah manifestasi tahu. Bagaimana kita boleh menyambung semula dengan tahu? Melalui kesederhanaan. Melalui ketidakberdayaan. Melalui penerimaan. Zhuangzi menggambarkan manusia ideal sebagai orang sempurna atau jenrin. Orang sempurna ini tidak terhalang oleh kebajikan palsu. Dia tidak dipukul oleh emosi ekstrim. Dia tidur dengan tenang dan bermimpi tanpa gangguan. Dia bangun tanpa kebingungan. Dia menerima hidupnya seperti dia menerima napas. Dia adalah bebas dari beban ego. Dalam dunia hari ini, kita dipenuhi dengan kebisingan. Notifikasi telefon, berita yang menakutkan, tuntutan kerja, tekanan sosial. Adalah suka untuk menjadi jenrin. Tetapi kita boleh cuba. Kita boleh cuba meluangkan masa untuk kesunyian. Kita boleh cuba melepaskan keperluan untuk mengawal setiap aspek kehidupan kita. Kita boleh cuba melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Zhuangzi mengingatkan kita bahawa retak adalah cara di mana cahaya masuk. Pohon yang bengkok mungkin lebih indah daripada yang lurus. Hidup yang tidak teratur mungkin lebih bermakna daripada yang direncanakan dengan ketat. Satu lagi kisah yang menarik ialah garam dan asin. Zhuangzi menggunakan metafora masakan untuk menerangkan falsafah. Makanan yang enak memerlukan keseimbangan rasa. Terlalu banyak garam membuatnya tidak boleh dimakan. Terlalu sedikit membuatnya hambar. Kehidupan juga memerlukan keseimbangan. Terlalu banyak kerja membuatkan anda bunut. Terlalu banyak rehat membuatkan anda bosan. Terlalu banyak ambisi membuatkan anda stres. Terlalu sedikit ambisi membuatkan anda setenan. Jenrin tahu cara menyeimbangkan ini. Dia tahu bila untuk bertindak dan bila untuk berehat. Dia tahu bila untuk bercakap dan bila untuk diam. Keseimbangan ini bukan statik, ia dinamik. Seperti menunggang kuda, anda mesti sentiasa menyesuaikan berat badan anda untuk kekal di atas. Kehidupan sentiasa berubah. Apa yang berfungsi hari ini mungkin tidak berfungsi esok. Oleh itu, kebijaksanaan sejati ialah fleksibiliti. Jadilah seperti air. Air tidak mempunyai bentuk tetap. Ia mengambil bentuk bekasnya. Ia mengalir ke bawah, tetapi ia juga boleh memotong batu. Ia lembut, tetapi ia juga berkuasa. Zhuangzi mengajar kita untuk menjadi seperti air. Lembut, adaptif, dan tahan lasak. Mari kita lihat implikasi sosial daripada falsafah Zhuangzi. Dalam masyarakat yang obsesi dengan hierarki, Zhuangzi menawarkan demokrasi ontologi. Semua makhluk, dari bintang terbesar hingga mikroorganisma terkecil, mempunyai nilai intrinsik mereka. Tiada satu pun yang lebih penting daripada yang lain dalam mata tahu. Ini adalah pandangan yang revolusioner. Ia menentang antroposentrisme, pandangan bahawa manusia adalah pusat alam semesta. Zhuangzi mengajak kita untuk menghormati alam semula jadi bukan kerana ia berguna untuk kita, tetapi kerana ia wujud. Dengan menghormati alam semula jadi, kita juga menghormati sesama manusia. Apabila kita melihat orang lain bukan sebagai saingan, tetapi sebagai penjelmaan tahu yang sama seperti kita menjadi lebih empati. Kita berhenti menilai mereka berdasarkan penampilan, kekayaan, atau status. Kita melihat ke dalam jiwa mereka. Kita melihat kemanusiaan mereka. Ini adalah asas untuk perdamaian sejagat. Bukan melalui perjanjian politik, tetapi melalui perubahan dalam kesedaran individu. Sekarang, mengenai aspek psikologi. Zhuangzi sangat memahami sifat manusia. Dia mengetahui tentang iri hati, kebanggaan, ketakutan, dan kerinduan. Dia tidak menolak emosi ini sebagai kejahatan. Dia mengakui mereka sebagai sebahagian daripada pengalaman manusia. Tetapi dia mencadangkan bahawa kita tidak harus dikhianati oleh mereka. Jangan biarkan kemarahan menentukan tindak balas anda. Jangan biarkan kesombongan membuatkan anda bodoh. Jangan biarkan ketakutan menghalang anda daripada terbang. Teknik Zhuangzi untuk mengendalikan emosi ialah mengasingkan diri. Bukan secara fizikal, tetapi secara mental. Apabila emosi datang, perhatikan ia. Katakan, oh, ini adalah kemarahan. Jangan menjadi kemarahan itu. Jadilah pemerhati kemarahan. Dengan membuat cara ini,
Anda gaining power over your emotions. Anda menjadi bebas daripada reaktiviti. Ini adalah bentuk meditasi yang aktif. Anda hidup dalam dunia, tetapi anda tidak milik dunia. Satu lagi pun penting ialah penggunaan humor. Zhuangzi tidak serius all the time. Dia bergurau. Dia menggunakan ironi. Dia mentertawakan diri sendiri. Ini penting. Kehidupan tidak selalu serius. Apabila kita mengambil diri kita terlalu serius, kita menjadi kaku dan tidak fleksibel. Humor membuka pintu kepada kreativiti. Humor merobek topeng ego. Apabila anda boleh tertawa atas kegagalan anda sudah tidak takut lagi. Zhuangzi mengajarkan kita untuk hidup dengan ringan. Jangan bawa beban dunia pada bahu anda. Kita juga perlu menyebut tentang kesenyapan. Zhuangzi berkata, percakapan yang besar tidak pernah terdengar jelas. Banyak kebenaran tidak boleh dinyatakan dengan kata-kata. Kata-kata adalah jaring. Kehidupan adalah ikan. Jaring itu boleh menangkap ikan, tetapi ia tidak pernah menjadi ikan itu sendiri. Terlepas seberapa baik anda menerangkan cinta, ia tidak sama dengan merasakan cinta. Terlepas seberapa baik anda menerangkan tahu, ia tidak sama dengan menjadi tahu. Oleh itu, kadang-kadang, yang terbaik ialah diam. Dengarkan. Rasakan. Biarkan pemahaman datang dari dalam, bukan dari luar. Dalam era maklumat berlebihan ini, nasihat Zhuangzi lebih relevan daripada Ada. Kita tenggelam dalam data. Kita membaca terlalu banyak. Kita mendengar terlalu banyak pendapat. Hasilnya ialah kekeliruan. Kita lupa untuk mendengar suara dalaman kita. Zhuangzi mengajak kita untuk menyaring kebisingan itu. Cari keheningan. Dalam keheningan, anda akan mendengar suara kebijaksanaan sebenar. Suara itu mungkin berbisik, tetapi ia jelas. Ia adalah suara kehidupan itu sendiri. Juga, pertimbangkan hubungan antara seni dan falsafah. Bagi Zhuangzi, hidup adalah seni tertinggi. Cara anda berjalan, cara anda makan, cara anda tidur, semuanya adalah ekspresi seni. Apabila anda melakukan perkara-perkara biasa dengan kesedaran penuh, anda mengubah rutin menjadi ritual. Mandi bukan sekadar membersihkan badan, ia adalah pengalaman air dan sabun. Makan bukan sekadar mengisi perut, ia adalah nikmat rasa makanan. Tidur bukan sekadar kehilangan sedar, ia adalah percutian untuk jiwa. Pendekatan seni terhadap hidup ini menjadikan setiap hari istimewa. Ia mengubah dunia yang biasa menjadi dunia yang ajaib. Zhuangzi melihat keindahan dalam kekacauan. Dia melihat harmoni dalam disonans. Dia melihat kehidupan dalam kematian. Ini adalah mata seni yang transformatif. Apabila anda melihat dunia melalui mata ini, anda tidak lagi takut. Anda menerima semua aspek kehidupan, baik dan buruk, sebagai bahagian daripada komposisi yang lebih besar. Mari kita bicara tentang pendidikan. Zhuangzi tidak percaya pada pendidikan tradisional yang memaksa murid-murid untuk menghafal fakta. Dia percaya pada pembelajaran melalui pengalaman. Guru yang baik bukan orang yang memberitahu anda jawapannya, tetapi orang yang bertanya soalan yang betul. Guru yang baik adalah seperti cermin. Dia memantulkan imej anda kepada anda supaya anda boleh melihat diri sendiri. Guru yang baik membantu anda membuka potensi anda, bukan mengisi minda anda dengan informasi asing. Ini adalah pelajaran penting untuk pendidik dan ibu bapa hari ini. Jangan cuba membentuk anak anda menjadi orang yang anda inginkan. Sebaliknya, bantu mereka menjadi orang yang mereka wujudkan. Sediakan persekitaran yang menyokong, tetapi jangan campur tangan terlalu banyak. Biarkan mereka jatuh. Biarkan mereka belajar dari kesilapan. Biarkan mereka terbang dengan sayap mereka sendiri. Kepercayaan dalam kemampuan semula jadi mereka adalah bentuk kasih sayang yang terbesar. Sekarang, kita sampai kepada akhir perjalanan kita, tetapi bukan akhir daripada aplikasi falsafah ini. Zhuangzi bukan buku untuk dibaca sekali lalu dan dilupakan. Ia adalah buku untuk dikaji, untuk difikirkan, dan untuk dihidupi. Setiap kali anda membacanya, anda akan menemui lapisan makna baru bergantung pada di mana anda dalam kehidupan anda. Apabila anda muda, anda mungkin tertarik pada semangat dan kebebasan. Apabila anda tua, anda mungkin menghargai penerimaan dan kedamaian. Ingatlah kisah Zhuangzi drumming. Apabila istrinya meninggal, temannya melihat dia drumming dan bernyanyi. Teman itu marah. Zhuangzi menjelaskan bahawa dia bersedih pada mulanya, tetapi kemudian dia sedar bahawa kematian adalah perubahan semula jadi. Dia bersetuju dengan perubahan itu. Dia tidak melawan aliran.
Ini adalah pelajaran terakhir yang kuat. Jangan melawan kenyataan. Terima perubahan. Alami kehidupan dengan segala kenikmatan dan kesakitannya. Kita juga boleh mempertimbangkan konsep kekosongan. Di Barat, kekosongan sering dianggap sebagai kekurangan. Tetapi dalam Taoisme, kekosongan adalah potensi. Ruang kosong dalam gelas membolehkan anda menuang teh. Ruang kosong dalam rumah membolehkan anda tinggal. Ruang kosong dalam minda membolehkan anda berfikir dengan jelas. Jangan takut dengan kekosongan. Isi ia dengan kehadiran. Biarkan ruang itu menjadi tempat di mana anda bertemu dengan diri anda yang sebenar. Dalam kesimpulan, Zhuangzi menawarkan kita peta untuk navigasi hidup yang kompleks. Ia memberitahu kita bahawa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi bermakna. Ia memberitahu kita bahawa kebebasan adalah hak lahir kita, tetapi ia juga adalah pencapaian yang memerlukan usaha. Ia memberitahu kita bahawa kita adalah sebahagian daripada alam semesta yang besar dan kita tidak sendirian. Semoga narasi ini memberikan anda inspirasi untuk melonggarkan pegangan anda pada dunia. Cuba terbang sedikit lebih tinggi seperti burung peng. Cuba menjadi lebih fleksibel seperti air. Cuba menghormati ketidakgunaan seperti pohon ding. Dan yang paling penting, cuba bermimpi seperti kupu-kupu. Dalam mimpi itu, anda bebas. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Jika anda menikmati kandungan ini, sila subscribe untuk lebih banyak tafsiran buku klasik. Berikan komen anda tentang bagaimana anda akan menerapkan prinsip-prinsip Zhuangzi dalam hidup anda. Ingat, kebijaksanaan bukan tentang pengetahuan, ia tentang pengalaman. Selamat hidup dan selamat melayari arus kehidupan. End of script.